Nak bergerak ke Pulau Lang Tengah. Lang Tengah ha? Sama nak bergerak. Daripada JT Marang. Ni ada JT lagi. Banyak JT sini. Ini adalah Pulau Redang. Nak Pulau Redang. Dekat dah sampai dah. Hampir beberapa minit ni kita akan sampai. Kita sampai dah Pulau Lang Tengah. Redah kasih jadi. Penuh. Kemah dia kata. Kemah pun kemah dia ada lagi. Kemah pun kemah lah. Tidak ada yang bisa hentikan rindu kaki ini untuk berjalan. Duduk tengah buat persiapan untuk makan tengah hari, you know. Kami makan dah. Suhaib yang belum makan lagi. So kemah dah siap untuk tidur malam ni. Tak ada masalah. Kita pasang kipas. Bawa sampel. Kopi dah siap. Sila nikmati mengopi di pantai Lang Tengah lah. Ramai datang ke sini, mungkin day trip. Summer Bay Resort, Warung Mamak, Lang Tengah. Nang boleh lah. Okey, kafe di pulau ni guys. Minuman ada di salah satu resort di Pulau Lang Tengah. Sambil menikmati minuman dengan tiga resort kan? Sini ada 3 resort sahaja. So kita lepak-lepak sambil tengok pemandangan lah. Sparkling dulu. Wow. Mercedes produk asal. Tu lah. Biasa di rumah tak minum, tapi main sini nak makan macam-macam pula. Sea View Cafe guys. Oh, boleh main-main petang ni. Dan boleh tampar pantai. Jom kita jalan ke tempat perkemahan. Satu chalet yang ditinggalkan. Mungkin tukar owner. Sari Pasifika. Wow, bestnya. Main lu. Ambil gambar. Ambil video. Oh, batu karang banyak ah. Mana ada orang beli tu, dia apa?
Okey guys, beginilah kejernihan air di Pantai Lang Tengah. Memang macam ni, crystal clear. Apa nak kata, berenang di sini memang best. Best tak? Best. Mandi manda. Airnya jernih sangat. Jernih. Tak percaya cuba hitam. Memang clear. Tapi ada batu, ada korang. Ini baru nampak gambar dia orang. Tidak ni, gelap lah matahari. Wow, ayat cantik tu. Best untuk snorkeling. Tapi arah apa lah? Ada sana. Ada pijak lah. Dia ada kita punya campsite. Kayak pula petang ni. Tu dia kayak di Pulau Lang Tengah. Memang awesome. Video pula. Oh. Tengok kejernihan air. Nampak bawah. Dan kita terpisah, senyum dan tawa serta Okey, malam ni kita goreng telur goreng saja dengan sardin. Chef basi semula lah. Chef Suhaib setelah lama menghilangkan diri dari dunia camping. Yang ni nak makan kacang. Makan kacang tengok nak habis. Tu dia. Wow, walaupun malam ni tapi campsite ni cerah. Ada lampu yang menerangi. Okey, jom menikmati makan malam ni yang simple. Kita sama-sama makan malam. Suhaib tak masak lagi. Tukar masak lah. Jom nak balik. Okey, menu kita bulan ni. Right. Kok makan. Dia. Makan tengah hutan, tepi laut pula tu. Ni kami cuba lepak di tepi pantai, betul-betul tepi pantai. Untuk mencari angin, tapi angin tak ada, no? Angin malam tak ada. Panas juga dah. Sabar je lah. Malam ni kita lepak di tepi pantai, no? Pasir putih tepi pantai tapi panas. Saya tempat gula kipahan ni siul sikit. Panas lah mana? Panas, tapi taklah panas sangat. Panas berpanjangan. Okey. Cuba tengok. Kita tengok di sana pula. Malam di campsite. Kita dalam pulau. Memang padu. Memang elok lah. Kalau sebelah sana kita nampak lampu di resort lah. Semalam kalau resort dia lebih kurang semalam 700 lah. 700 no? Semalam resort. Mahal sikit lah. Campsite murah. Okay guys, sekejap saya nak tunjuk pula ni. Siaran langsung memasak Maggi. Sarapan pagi. Menu terdesak. Suasana pagi di Sam Campsite. Atas ada chalet. Ini kami melawat chalet yang ditinggalkan di Pulau Lang Tengah. Okey, tempat ini dipercayai telah bertukar
owner. Tak pasti bila akan beroperasi semula. Ini adalah penginapan paling belakang sekali je. Siapa nak ke belakang boleh lalu terus ke belakang ni, kita akan ke resort yang sebelah sana pula. Kita masuk ke hutan ni. Kita terus masuk dalam hutan. Ini ada satu chalet yang ditinggalkan. Ini antara chalet yang agak mampu milik lah. Semalam 300 Kalau seberang sana mahal. Sini okey. Nice. Mungkin kena tempah awal lah. Okey, nama chalet ni Diwati. Ini satu lagi chalet yang ada di Coconut Lagoon. Chalet yang ada sini di Coconut Lagoon. Penginapan dia chalet-chalet kayu, cantik. Jadi berdepan dia tak jauh pantai. Memang terbaik untuk bersantai di sini. So kolam pun ada depan tu, kolam renang. Kalau tak mau mandi air masin, boleh mandi di sini. Cafe pun ada belakang tu. Oh, tidur di sini best lah. Nak bincang ni, nak pergi ke Batu Kucing pula guys. Lebih kurang 40 minit dari sini. Ikut laluan belakang resort ni. Oh, jauh juga. Di pantai belah ni ada angin berbanding dengan tempat perkemahan kami yang tidak berangin. Siapa nak berkemah tu kena bawa kipas lah. Manakala orang kata kita duduk tempat ni, wow, okey, tak ada masalah. Dia punya angin sepoi-sepoi bahasa lah. Tengok pokok nyok pun bergoyang lah. Ini dengan speedboat lah. Lebih kurang 30 minit hingga 40 minit lah. Okey, cuma sebelah ni dia taklah sejenis sebelah sana. Oh, so hiking ni, oh dia susah ni. Allah. Itu dia. Oh, dah sampai dah. Itu dia guys, ayat yang jernih, mendamaikan jiwa. Balik ke Summer Bay dan Sari Pasifika melalui hutan. Ini solo ambush akan masuk ke resort ini secara berseorangan. Jom kita explore apa yang ada. Nak balik lah. Pukul 12. Saya Sam, saya. Oh ni Sam. Ni owner. Oh, ni owner Sam. Tak tahu apa lagi Sam. Oh, dia Sam. Siapa nak main? Sam Kesai. Nama saya. Sang orang panggil, Sam orang panggil. Samsul kan? Nama saya Hisham. Hisham. Inilah owner Sam Campsite. Okey, Diwati dan juga di Coconut Lagoon sana.
Oh, dah sampai.